Alhamdulillah. Jak licin, tak tahu ikan dok. Alhamdulillah hadir sahabat. Alhamdulillah hadir sahabat. Oh, banyak. Mana banyak. Wah, penuh sahabat. Kotor je. Ada isi dah ni. Oh ya, aku buat 2 ekor di depan sahabat. Oh, alhamdulillah hadir sahabat. Ada sahabat. Jom kita lepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat. Sudah berapa tahun aku tidak membubu, sudah lama sahabat. Aku tinggal bubu ni. Tapi ramai sahabat kita yang nak komen nak aku bubu balik. Okey sahabat. Maring ni aku tahan bubu. Dan maring aku buat turun bubu baru sahabat. Bubu baru siap buat. Maring aku buat turun. Tak tahulah sahabat ada rezeki ke tak. Tapi aku letak semua letak tempat target. Tak tahulah ada rezeki ke tak. Unjak aku pakai unjak lembut. Lembut sangat sebabnya tak ambuh risiko. Tak ambuh risiko pula. Sebabnya aku buat lubang dia tu kecil untuk ikan yang sedang saja. Ikan besar kelas saiz 2 kilo tu kalau ia teruk baru lepas. Saiz 1,5 kilo ke bawah lah target aku sahabat. Bubur aku ni. Sebabnya aku malas nak beki sahabat. Aku buat tu tali kecil. Memang tali halus. Memang aku dah target ikan besar. Sebabnya malas nak beki. Sebabnya kalau main ikan besar ni sahabat, dia cepat rosok. Cepat rosok dia punya unjak tu. Tali tu cepat putus, puluh tu patah. Sebabnya ikan sungai ni dia kekuatan dia tak sama dengan ikan tasik sahabat. Dia memang kuat lah. Okay. Bubu ni baru lagi. Marin baru aku tahan. Bubu baru sahabat. Jadi apa-apa pun sahabat, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay sahabat, video ni mungkin lambat sikit aku masuk. Mungkin habis musim bubu baru aku masuk. Tapi rasanya tak sampai habis musim bubu sahabat. Pertengahan lah baru aku masuk video ni. Minta maaf sahabat sebab lama. Satu sebab untuk keselamatan bubu aku lah sahabat. Yang kedua memang untuk keselamatan bubu aku belaka ni sahabat. Lagi satu, bukan yang kedua, lagi satu aku tak boleh nak ambil mana suasana tempat bubu tu. Sebabnya video lepas-lepas ni, video lepas-lepas dah sebelum ni pasal aku bubu, memang orang akan target tempat tu. Kalau ambil ikan saja aku boleh maafkan lagi. Masalahnya ambil sekali dengan bubu. Tu memang tak boleh nak tahan sahabat. Aku buat bubu ni pun 3 hari sahabat. Kesang ada lagi. Untuk jalin tali je sahabat. Habis pecah tangan. Bukan senang sahabat nak siapkan bubu ni. Okey. Jadi apa-apa pun jom kita pergi sahabat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak menunduk sikit sahabat macam koyak dia untuk keselamatan bubur aku sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah ada sahabat. Nampak dah ni. Nampak dah saat ni. Tak tahu banyak sikit. Oh, alhamdulillah. Kata dia habis sangat ni sahabat. Bubur pun. Kalau ikan rasa masuk memang tak aku nak selamatkan ya. Sebabnya aku target ikan kecil, ikan sedang ni. Saya 2-3 ekor sekilo tu banyak lah. Kalau bubur pitu saya ni yang kecil je ni, pitu dia muka je ni 5 inci je, tinggi 6 inci setengah. Okay, jom puan-puan. Upang macam biasa aku guna sahabat, upang andalan aku, ayam peram. Debik. Ini sahabat ikan. Debik. Sahabat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ni kecil seekor sahabat. Kecil sangat. Ni saya 3 ekor sekilo. Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok bubur yang kedua. Bubur yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jak licin, tak tahu ikan tak. Alhamdulillah hadir sahabat. Ada sikit. Tak banyak sahabat, ada. Alhamdulillah. Oh, putus dah satu sahabat. Putus satu. Satu upang banyak habis. Ikan kurang. Atur tali yang kokoh. Allah, ketat nak itu. Allah.
Nampak 5 ekor. Alhamdulillah sahabat. Bubu yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada sahabat. Oh, banyak. Mana banyak. Wah, penuh sahabat. Alhamdulillah. Melekat sini. Melekat sini satu sahabat. Oh. Terlalu banyak ikan. Mencuba melarikan diri. Alhamdulillah. Oh, berat. Ini banyak sangat sahabat. Itu dia. Alhamdulillah ada ke 2 T kita pak. Alhamdulillah ada gorgong sekor dalam sahabat, ada dalam sampai 2 kilo. Okey, jom. Okey sahabat, bubu yang seterusnya, bubu yang ke-4. Dekat ni alhamdulillah 3 ada belaka. Walaupun sikit-sikit, satu je banyak. Alhamdulillah ada rezeki sahabat. Jom tengok ni pula. Kotor je. Ada isi dah ni. Oh ya, aku buat 2 ekor di depan sahabat. Oh, alhamdulillah. Oh, cicing dia besar sangat sahabat. Aku 2 ekor dari depan. Cicing dia terlalu besar. Aku kena kecek cicing dia sahabat. Allah, kat unjak pula. Kau ni mudah butuh. Bismillahirrahmanirrahim.
2 ekor ni. Ekor ni. Alhamdulillah. Bubur yang terakhir. 5 yang kelima sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada rezeki juga ni. Tak lain alhamdulillah ada belaka. Ni nampak bersih. Oh, alhamdulillah ada sahabat. Ada sahabat. 5 bubur berhasil sahabat. Sahabat. Alhamdulillah sahabat. Dia sampai. Tak ada. Nak pergi ambil upang ni. Okey kau. Anyuk. Mu nak pergi makan mungkin ambil lah rumah. Ambil upang tu. Ikat dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat iwak saja sahabat. Lubang-lubang ni. Dia nak suruh aku ikat tali lah tu. Kalau tak ambil aku ikat tali, dah buat dah lubang-lubang itu. Alhamdulillah sahabat. Jom kita tengok hasil. Isi air dulu. Dah datang ni ke datang ni? Aku sampai bawa 2 tong sahabat. Wah. Nah ni dah ikan tak bila lagi. Bubuh dalam ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Isi air dulu. Ni ayah tumang sahabat. Lama tak jumpa Nata ni. Ada ikan dah Nata. Tu makan apa mutoh. Jangan. Black Mamba. Pegang Aduh. Ha? Ada tau. Ada tau. Uleh 20 lebih tau. Uleh 20 lebih tau. Okay, sahabat. Alhamdulillah. Ni dia ikan. Tak milih lagi. Hai.
Warna oh ni seekor pelik ni sahabat. Kejap lagi gam tu. Pilih-pilih dulu. Yang gorgong ada 2 ekor dia sahabat. Seekor ada kat 2 kilo. Dia ke semua hasil. Alhamdulillah. Kalau ni pah mudah. Ni ekor 1 kilo lebih. Alhamdulillah. Isi lagi. Mana tadi ikan kepala botong tadi. Ni aduh, buang dulu sahabat. Ada lalu. Terlepas balik hak lalu ni. Mata dia hidup. Pekan kan ambil dah dia. Kepala pelik dia. Oh. Ada tak? Ni dah ikan pelik dia. No ikan. Kacik ada ubi. Warna tu ubi mata-mata. Pelik ha. Warang ni payah nak jumpa ni terlepas. Saya betul. Buat maka. Lagi banyak lagi bau maka tu. Okey, alhamdulillah. Baik. Ha. Ikan ambil ah. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah sahabat. Jom balik. Alhamdulillah. Boleh tahan hari ni rezeki gori bubu baru sahabat. 5-5 ada ikan belaka, ada hasil belaka. 2 teh aku kena baiki sahabat. Tu cicing terlalu besar. Aku buat unjak tali kasar tu, cicing dia terlalu besar. Aku buat sutik je sahabat. Bubu target ikan kasar. Memang ikan kasar-kasar sikit tu dia saiz 700 gram ke atas, tapi tak banyak ah. Ada dalam 10 ekor kot. Bubu yang keempat tu. Tu memang aku target ikan kasar sebab warna tali dia tu lain. Dan satu lagi putus, tali dia tu putus. Tapi alhamdulillah masih ada rezeki lagi sahabat. Dalam tu, dalam bubu tu walaupun putus. Petang ni aku kena baiki lah sahabat. Bubu tu. Inilah sahabat main bubu.
Ada time mudah. Pagi ambil ikan, petang topang gitu ya, tak ya beki. Tapi kalau rosak sikit-sikit sahabat dah beki, sia-sia je sahabat. Sebabnya bau ni dia memang cerewet sikit. Dok kena unjak memang dok masuk, ataupun upah habis ikan tak ada dalam. Tu sahabat. Okey. Dia alhamdulillah kesemuanya ada hasil. Sahabat, jom kita balik. Kita stok ikan dalam kolah dulu untuk kita nak pergi jual lah sahabat. Kita ripung dulu. Sampai tak tu. Buka belak ya. Jom kita lepas dulu. Buka belak. Saya buka, tak buka gitu lah. Tong pun pecah dah. Kita suruh buka, dia pergi tutup. Alhamdulillah sahabat. Itu dia. Ada lebih kurang 40 kilo hari ni sahabat. Okey sahabat, minta maaf tak apa sahabat. Dia kelodok, air kelodok. Ni dia sahabat hasil hari ni. Tak nampak dah ikan sahabat. Dia air kelodok. Air ni bersih. Oh ni dah ada ikan. Ni pun ada, ni ada ikan. Jadi kelodok pukul tengah ni sahabat. Hasil aku letak penapis, dia okey lah air dia sahabat. Alhamdulillah ni dia sahabat hasil. Ada lebih kurang hasil ni. Kalau tak apa-apa dekat-dekat lah 40 kilo sahabat. Okay. Jadi sahabat, alhamdulillah. Itu saja video daripada aku. Kita jumpa lagi dalam hari yang esok. Assalamualaikum. Bye bye.